Ya, 34 je Carta KL untuk hari ini. Kita dah pun bersama tetamu istimewa kita, Mia. Ya, hari ini kita bawakan kepada anda BBNU. Budak-budak baru nak up. Okey. Jadi mari kita memperkenalkan. Ini dia Duwita dan Ismail Jamal. Ya, daripada Duwita dia seorang je. Sepatutnya tadi duo tau. Jadi kita bersama dengan Emilia. Okey, mana lagi seorang tu, Emilia? Okey, nama lagi seorang tu Medina. Okey. Tapi dia lepas semalam ke konvo, so dia ambil gambar sampai tergeher kaki dia. Allahu Akbar. Lepas tergeher tu saya seorang lah ke sini. Alamak, tapi doakan agar Medina segera Ya, sembuh lah ya. ya. Kerja mereka berdua lah hari ni. Tapi Tapi tak apa. dua kan. Tak apa, seorang pun tak teruskan lagi untuk Tak kita nak teruskan. promosikan lagu terbaru Ya, Duwita betul. kan? Ya. Okey. Lagu baru Duwita, La 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 kan? Ya, La La La. La 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 Sangat La. simple ya tadi. Okey La, lah. la, la, la. Tapi sebenarnya kita nak bercerita tentang lagu terbaru Ismail, Yes, iaitu Usai Sudah, ya, dan juga betul. Duwita, La 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 La. La La La. Kena juga dengan kalian berdua. Macam mana boleh terlibat dengan industri ni? Dengan kita satu tempat kerja pula tu. Okey. Silakan, Kak Amy. Saya okey. Macam mana boleh terlibat industri? Ya. Okey. Pada asalnya dulu sebelum tertubuhnya Duwita ni, saya dah pernah ada satu single saya sendiri. Tajuknya Kisah Hati. Kisah Hati. Kisah kita. Kisah Kisah kita. Kita. Under Okey. Hot Sound Record. Dulu saya buat cover je, tapi dia punya owner Hot Sound tu dia ambil saya untuk buat lagu, and then tercetuslah saya punya satu single tu. Okey. Lepas tu lepas PKP lagu tu dah lama dah tak ada dah, and then kita orang datang berdua pula. Okey. Berdua untuk buat cover dekat Hot Sound. Daripada situ lah dia orang nampak, okey ni boleh buat duo ni. Dari situ dah tertubuhnya Duwita tu. Okey, tapi sebab pergi ke Hot Sound. Hot Sound punya Awak memang biasa cover dekat YouTube ke, dekat media sosial ke dekat lagu-lagu? media sosial. Okey, memang sering dengan apa adik tu Medina tu. Medina adik. Sama-sama buat Selalu lah. sama-sama. Tu yang dia orang nampak tu. Dia orang boleh buat dia orang. Itu kisahnya. Macam Jadi Ismail Ismail? pula? Macam saya, macam mana saya masuk dalam dunia ni? Ya. Bermulanya daripada Kak Amy jugalah. Okey. Starting tu saya jumpa Kak Amy dekat Kerja. company tu, kat tempat kerja. And then dalam masa yang sama Kak Amy tengok yang saya macam boleh menyanyi. Boleh buat And then cover. boleh buat cover, tengok kat social media semua. Lepas tu Kak Amy bawa lah saya dalam satu rakaman. Okey. Satu label. Tempat yang sama. Tempat yang sama juga. Lepas tu daripada situlah terus menerus, and then buat cover song apa semua dekat studio tu. Lama-lama tiba-tiba adalah lagu. Oh, Kak Amy yang ni punca ni. Mantap. Kak Amy yang terkesan makan Ismail lah. Bawa sama-sama. Jadi disebabkan Kak Amy lah masuk dalam dunia ni. Ya, betul. Okey. Jadi macam Emilia, macam Duwita tu apa maksud Duwita tu sebenarnya sebenarnya awak Emilia. Emilia. Dan tu Medina. Medina lain kan? Campur-campur Sama. nama kan? Okey, sebenarnya Duwita tu daripada dua orang wanita. Oh. Dan nama ni wanita. sebenarnya diberikan oleh Abang Zahari kita. Oh, Abang Zahari kita kita. orang punya PR. Memang Tapi kreatif Abang Zahari dia orangnya. ada tambah. Dua orang wanita jelita. Duwita tak? Tak Duwita adalah. tak. Dia dua wanita lah. Dia sebenarnya daripada dua wanita lah. Sebab tu Okey. Duwita. Dan kita orang rasa macam okey. Sebab sebelum tu memang kita orang terfikir nak letak lagu nama apa. Ya. Kan? Tak jumpa. Jadi rasa Abang Zahari kata, okey Duwita lah. Okey, nice Duwita. Macam Lain sweet je. Memang bijak Abang Zahari kita tu memang bijak, bukan tangan je laju. Ah, Fikiran pun betul laju. je. Mantap. Itu yang kita mahukan. Baiklah, kejap kita bersama dengan Ismail dan juga Emilia. Tapi untuk okey, baik, apa-apa kita masih nak bercerita mengenai single terbaru Duwita dan juga Ismail, iaitu Usai Sudah dan juga La 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 La. Jadi kita nak tanya dekat Emilia lah kan. Okay. Kenapa lagu ni macam tajuk dia sangat simple La La La, tapi at the same time dia sangat catchy. Dia sangat kecil. At the same time lirik dia macam bukan ke, happy ke, tak tahu. Okey, sebenarnya lagu ni dia berkenaan dengan seorang perempuan dan seorang lelaki. Dia orang dah break. Break tu sebab perempuan tu dah bagi peluang banyak kali lah dekat lelaki tu. Tapi lelaki tu abaikan. Tak hargai. Tak hargai. Ish, tak betul. So perempuan ni cakap, okay fine, I move on. Move on dengan cara yang happy. Tak payah sedih-sedih, tak payah depressed. Kita dengan happy je kita move on. Tak ada lelaki pun tak apalah. Macam tu. Itu masuk lagu tu. So dia punya tajuk La 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 tu, dia cakap La La La, tak lah. Macam tu. Tak kisahlah. Tapi dengar macam mudah, tapi adakah di alam realitinya begitu? Begitu sebenarnya. Yeah. Nampak macam relax, sama Yeah. catchy. Tapi sebenarnya dia pasal seorang perempuan yang move on
lah. Ya dah move on dengan sebab dia dah bagi peluang yang banyak kepada lelaki tu. Tak apalah, ada ramai lagi lelaki yang macam tu. Tertawa hati lah. Dah tahu Bila dia dah hati bagi lah. peluang banyak sangat tu. Tak Okey, apa. itu kisahnya. Tajuk simple je. Tapi dia cakap lah. Biarlah. Alah, lantak lah macam tu. Okey, tak apa. Action lah. Ni feminism ni. Cik. Itu betul. Tapi dah bagi peluang yang banyak. Betul. Itu la. Itu Dan la, macam la, la. usai sudah pula macam mana pula cerita ni Ismail ni? Okey, yang macam saya sudah pula, dia berkaitan dengan pasangan yang dia berkawan. Dia tak ada apa-apa, maksudnya tak ada apa-apa dari segi relay ke bercinta ke. Cuma dia orang ni selesa. Selesa, and then tiba-tiba masing-masing buat hal masing-masing. Ghosting lah ni. Dia ghosting lah kiranya. Perempuan tu ghosting dia lama. Mungkin dia dah ada yang baru ke apa kan. Okey. And then dia dah lama kemudian tu dia datang balik, dia cari balik lelaki tu. Lelaki yang dia selesa tu. Tapi lelaki ni dah tak nak dah dekat dia. Maksudnya dah tak ada selesa, dah tak ada. Masing-masing dah ada gap lah. Dah tak ada rapat macam tu. So selesai maksudnya sudah. selesai sudah. Usai sudah ni, usai ni sebenarnya bahasa Indon. Okey. So yang in Malay dia selesai. So selesai sudah lah sebenarnya. Sebab Macam lama dah sangat berhubungan cukup. tapi tak ada apa-apa kan. Sebenarnya tak ada apa-apa. Dah Tapi dia lama- orang selesa. Lama-lama dia cari balik. Macam talking stage yang tak jadi. Ya betul. Talking stage. Pandai ni awak bercinta Pantas kan? Macam ada pengalaman. Itu tanya kena PM dia lah. Okey, jadi untuk dua lagu ni dicipta oleh Alif Hassan, Ijo dan juga Haris sama-sama dua-dua kan? Ya, sama dua-dua. Okey, jadi macam mana? Memang pertama kali baru bekerja bersama dengan mereka ataupun dah beberapa kali sebenarnya? Sebenarnya dah beberapa kali kan. Dah Lagu beberapa Palestina kan. betul. Kita orang pula Duita 1001 Harapan. Semuanya memang tim-tim Alif lah. Oh, Dia Alif yang buat maksudnya kita mudah lah orang bersama dengan sama. ni. Kemudian Alif tu kan? Ya, dia Alif betul. Sebenarnya kalau ikutkan Gila, release okey. ni pun awal sebenarnya. Tapi kita bagi laluan dekat ketika tu kita isu. tengah buat isu-isu Palestin. Okey. So, Kita bagi riliskan lagu laluan. Palestin dulu. Oh, dah siap I dulu see. lah. Okay, tapi sebenarnya kan selepas ini kita ada challenge tau untuk Duita dengan Ismail Jamal. Sorry. Sepatutnya challenge tadi dia agak berbeza, tapi hari ini akan pertemuan antara Duita dengan Ismail. Okay. Emilia Jadi- dengan Ismail berdua lah. Berdua. Kalau bertiga tadi, Azwan pun kena masuk jauh. Saya pun nak masuk dalam cerita. Okay, tak apa. Yang pentingnya kita punya challenge ni, yang menang tak ada apa-apa. Tapi yang kalah ada denda lah. Ya, betul. Tak ada apa-apa. Sorry. Okay. Sekarang ni kita nak masuk ke challenge artis versus artis. Okey. Tapi hari ni challenge dia adalah kasih nyanyi lah. Kasih nyanyi lah. Okey, Kena konsep nyanyi lah. konsep dia mudah je. Kami akan bagi satu perkataan. Jadi Emilia dengan Ismail kena nyanyi lagu ataupun nyanyi lagu dengan yang mana lagu tu bermula dengan perkataan yang kami bagi tu. Betul. Kan? Contohnya lagu apa ajap? Jap, apa ya? Okey, hujan. Kan? Hujan yang turun membasahi bumi. Diliputi awan. Ambil depan. Lagu tu Alif kan? The composer mereka. Okey, itu contoh. So okey mudah je. Cepat-cepat kan? dia dapat. Ada empat perkataan. Kalau seri ada bonus. Bonus, betul. Okay. Jadi dah bersedia ke? Okey, Okey, boleh. jom kita mulakan. Sedia. InsyaAllah, InsyaAllah. boleh. InsyaAllah. Ayo Mari. Mia, perkataan yang pertama. Perkataan yang pertama, kita masuk dengan biar. Biar rasa ini membunuhku. Biar. 1-0. Betul juga. Betul. Asal lagi tu. Satu markah untuk Emilia. boleh, laju. Ismail, boleh. Saya tak sampai nak masuk dah ada jawapan dah. dah jawapan. Okey, bantu Okey, Azwan. pandai. Perkataan yang Okey, kedua. baik. Perkataan yang kedua. Perkataannya tiada. Tiada. Tiada bintang Saya dulu lah. dapat Saya menerangkan. dulu tadi tu. Jadi. laju. Lajunya. Awak ada study ke tadi ni? Betul. 2-0. Ismail, kamu Ismail. Boleh comeback ni. Boleh comeback. Lagi dua. Lagi dua. Come on. Okey. Saya Mia. masuk Okay. Perkataan yang ketiga adalah bersama-sama. Bersama je kan? Okey. Ke bersama-sama? Bersama-sama Oh, bersama-sama. Okey. mengejar mimpi. Tak. Sebab ada ber. Dia ada ber. Ni ada imbuhan ber ni. Bersama-sama. Bersama-sama apa Bersama-sama. Bersama-sama. Bersama-sama ke bersama? Bersama-sama, betul. Bersama-sama. Bersama-sama. Bersama. Mari. 5 4 3 2 Tak dapat ni. 1. Jawapannya bersama-sama. Ella. Ya, terpuhi segala lagu bersama Ella Gemilang. Tapi tak apa. Hari Merdeka. Jadi Ah. selepas ni nampaknya
kemenangan di tangan Emilia ni. Itulah, nampaknya begitulah. Alamak, Ismail, sorry. Nampak tak apa sampai ke pusingan bonus. Ismail, anda tewas. Jadi Tak kejap sempat kita kepusingan bonus. Ya, kejap kita nak denda Ismail di tahniah Emilia sebab menang untuk kita challenge petang ni. Tahniah. Thank you. Nanti Hajar bertuntut dekat Mia. Belanja makan Mia. Kita masih lagi mendengarkan 34 je X Carta KL dan sekarang ni kita nak denda Ismail Jamal. Yang bagi tema untuk challenge kita hari ini. Jadi Emilia, Ya. kita nak denda Ismail lagu spontan ni. Okey. Okey, tapi sebelum tu Ismail, kita akan bagi awak word atau kita minta Emilia bagikanlah apa lagu yang dia nak awak nyanyi spontan. Boleh tak? Boleh? Oh, lagu. Ah. Ke word? Word. Bagi tak word lah. tahu. Word lah. Kita nak Ismail nyanyi mengenai perkara-perkara yang awak nak. Okey, boleh. bisa. Jadi Okey. awak nak Ismail nyanyi lagu macam mana? Kisah apa? Patah hati. Uish. Patah hati je lah. Susah sangat tu. Susah eh? Okey Okeylah, kita bagi okeylah. lebih santai sikit. Lebih santai. Okeylah. Craving. Craving. Okey, boleh? Okey, Oh, saya English. sebab craving saya teringat sate ya. Oh, ya. Kita nak Ismail nyanyi lagu Jom Okey. Makan Sate ya. Jom Boleh? makan sate. Jom Boleh? makan sate, okey? Okey, steady. Okey. On On. Mantap. Kita hari ni istimewa. Biasa main gitar Mia. Kita bawa keyboardist. Keyboard. Jadi dah bersedia semua keyboardist kita pun dah okey. Okey, Okey. jom kita mulakan denda untuk Ismail Jamal. Let's go. Let's go. Boleh tak? Tak tahu kan? Okay. Hari ini aku pergi ke bandar untuk mencari satu makanan, tetapi hari suntuk mencari satu makanan. Makanan itu adalah sate. Oh, lagi. Lirik dia Jom makan sate. Oh, jom makan sate. Okey, okey. Okey, sama Sekejap, jom makan sate. Okey. Ketika ku mencari sate, aku terjumpa makanan lain. Tak ada makanan, tetapi ku lapar. Sama-sama kita jom makan sate. Kita jom makan sate daripada Ismail Jamal. Oh, tapi dia punya Tanya. petikan keyboard tu betul-betul layan lah. betul lah, ya. Layan betul lah. Macam lagu Jepun bunyi dia. gila, Walaupun gila. ajak makan sate je kan. Macam makan sate. Di tangan Ismail dengan denda awak mantap padu. Okey. Jadi sekarang ni jom kita nak dengarkan persembahan secara live akustik daripada Ismail Jamal dengan lagunya Usai Sudah. Ini betul-betul. Bukan lagi jom makan sate. Bukan lagi Bukan denda. denda. Okey, jom bersama dengan Ismail Jamal untuk anda pasti yang menerusi 34 je X Carta KL. KL. Tak pernah aku terfikir melihat kau kembali di sini. Mungkin kau takkan pernah merasakan pedihnya cinta. Ku coba merenung kembali di saat kau hilang tanpa sedar. Tergamatnya engkau terus pergi, dan kini kau hadir lagi. Mungkin aku takkan pernah kembali hadir untukmu seperti dulu. Meski kau tahu aku terlalu rindu kepadamu.
yang dulu lagi menahan sakit perih di hati. Di saat dirimu tinggalkanku, ku coba ubati luka ini. Mungkin aku takkan pernah kembali hadir untukmu seperti dulu. Meski kau tahu aku terlalu rindu kepadamu. Mungkin rasa ini sudah berakhir. Takkan ku kembali seperti dulu. Masa-masa lalu telah ku lewati tanpa kamu. Dapatkah kau merasa siksa yang aku rasa? Mungkin kau tak ada di tempatku. Mungkin rasa ini sudah berakhir. Masa-masa lalu telah ku lewati tanpa kamu. Memang best lagu Ismail. Usai Vokalnya sudah. pun padu, mantap. Jadi Ismail, mungkin awak boleh kongsi sikit tip macam mana awak menjaga vokal anda sehingga merdu betul nyanyian awak ni. Alamak. Minum air Untuk suam memang. ke, tak makan pedas ke? Oh, tak ada, tak belasah je semua. Minum asam jawa ke Ah, masuk. Untuk penjagaan vokal pada saya tak adalah jaga sangat pun. Okey. Dia lebih kepada kalau betul-betul jaga jangan minum ais lah. Kebiasaan jangan minum ais. Sebab macam saya dengan Kak Amy, Okey. kami ni bekerja di tempat Taranum. Oh. So dia berkaitan dengan suara jugalah. So bos kita orang ni memang nak terapkan kita orang fokus on macam dia kan lebih kepada tilawah Al-Quran punya. So bermain dengan suara jugalah. Dia lagi tinggi punya suara kan. So dia terapkan supaya staff-staff dia ni tahu hal-hal untuk Taranum ni. Maksudnya no ice. So air yang itu the main Okey. ais. Jangan makan buah-buahan yang bergetah. Oh, Macam contohnya? anggur. Okey. Buah apa? Rambutan Mango. yang batuk-batuk rambutan, ni. Okey. Maksud kalau air tu minum air yang suhu bilik lah. Suhu bilik Room temperature. Lepas tu dia ada bagi tips tau. Kalau nak suara lagi tinggi, dia kata dekat swimming pool tu, Okey. selam satu kaki, jerit kuat-kuat sampai keluar semua benda. Oh ya. Jerit sekuat hati. Jerit sekuat hati. Okey. Dia kena satu kaki daripada kolam dapat, swimming pool tu untuk dapatkan suara yang Vokal tinggi. yang tinggi. Okey, dan kena buat selalu lah. Kan cuma buat sekali dapat lepas tu kira okey kan, atau kena buat kena banyak keep, kali? buat Oh, kot. okey. Okey, Kena beli Mia boleh swimming cuba pool main ni, Mia. Shopee ni. Boleh swimming. Okey, baik Mia. Sekarang ni kita nak Duwita dengan Ismail Jamal bagilah sedikit ucapan kepada penyokong-penyokong yang selalu tahu update kalian. Siapa dulu? Silakan Siapa Kak dulu? Amy. Okay, untuk lagu Duwita, Amy dan juga Medina mengharapkan semua sukalah lagu kita orang. Untuk perempuan-perempuan luar sana, jangan sedih-sedih, kita move on je kalau lelaki tu dah buat masalah yang kita banyak kan. Dan untuk dapatkan kita orang punya update, boleh pergi ke Duwita Official dekat kita orang punya Instagram dan juga Duwita Official 9996 dekat TikTok. Kat situ mungkin kita orang akan update live kat situ. Okey, Duwita Official 9696. 9996. Tu tarik. Dah macam nombor, nombor polis lah 99. Ingat nombor phone banyak tu, bukan nombor phone kan? Bukan. Itu bukan nombor phone. lahir. Bukan takut scammer call. Okey, Ismail. Ismail. Alright, terima kasih kepada yang mendengar lagu Saya Sudah. Yang belum stream boleh stream dekat kita punya Semualah platform. semua Joox, platform digital. Spotify. Spotify, Joox semua ada dekat YouTube. YouTube. Under AJ Music Okey. Production.
Lepas tu untuk yang kat luar, yang tengah broken-broken, lagu Man ni lebih sesuai kepada yang Tak payah pandang belakang lah. tak payah pandang belakang. Maksudnya kau selesa ke tak selesa ke, ada lagi yang baru. Macam tu lah. Teruskan kehidupan Teruskan macam je biasa. kehidupan. Kalau tak boleh juga tu, kawan dengan lelaki je. Betul lah. Lelaki pun mudah. Kalau tayar pancit boleh call member. Brother, Ya, betul. tayar pancit lah. Itu maksud dia. Bukan. Okey, jadi Ismail macam awak pula, macam mana mereka nak ikuti awak dekat media sosial? Boleh pergi ke Instagram. Instagramnya Ismail Jamal. TikTok Ismail @Ismail. Social media lain samalah, Ismail Ismail Jamal, semua Ismail Jamal. So dekat Facebook pun Ismail Jamal. Kat situ lah boleh cari kita punya ML punya platform. Tak ada nombor-nombor belakang Tak ada nombor. Tak ada. Nombor tak ada. Tak ada nombor-nombor belakang. Okey, Jadi baik. terima kasih kita ucapkan Thank kepada you. Duwita dan Alright, Ismail Jamal thank you. kerana hadir ke KLFM bersama dengan saya dan Azwan. Terima kasih sangat-sangat. Tapi lepas ni kita nak dengar akustik daripada Duwita pula. Betul, dan sebenarnya bukan tidak untuk 34 je X Carta KL, kita nak bersama Emilia. Yeah. Kau bersama Ismail ke atau bawa seorang? Itulah. Ha. Macam mana Ismail? Boleh Boleh. gantikan Medina? Boleh. Cantik sekali. Gantikan eksklusif. Jadi apa dia lagu? Eksklusif di Dia santai lah. KLFM ya. Okay. Kita bersama dengan Ismail dan juga Emilia untuk lagu Duwita iaitu Ya. La La La. Terima kasih semua. Jumpa lagi di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye KL. Biarkan ku saja meninggalkan cinta yang telah lama aku lepaskan. Tak akan ada untukmu, aku yang tak sempurna. Tak mungkin kan bahagia. Rapuh hatiku tak ku hiraukan. Takkan ada ruang untukmu. Melepaskan aku rela, meninggalkan aku rela. Biarkan aku dengan diriku, kau bukan milikku lagi. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Jalan kita berbeza. Jalan kita berbeza. Mungkin kau yang berubah. Aku bukan manusia yang sempurna seperti yang kau inginkan. Melepaskan aku rela, meninggalkan aku rela. Biarkan aku dengan diriku. Kau bukan milikku lagi. Lara yang ku tanggung buat aku terjatuh. Mungkin juga aku dan kamu takkan bersatu. Tinggalkan segala rasa, melepaskan aku rela, meninggalkan aku rela. Biarkan aku dengan diriku, kau bukan milikku lagi. Tinggalkan segala rasa, mungkin jalan kita berbeza. Biarkan aku dengan diriku bahagia, aku sendiri. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La